Korang tahu tak apa nama barang ni? Dan apa fungsi barang ni? Untuk kaki-kaki yang suka tanam pokok-pokok apa semua, korang kena beli barang ni. Okey, aku tunjukkan dengan korang apa nama barang ni. Okey. So, korang kena kepit macam ni. Tarik dia punya tip merah dia. Contoh, kita nak kasih pokok ni panjat kat sini cantik. So, letakkan kat sini, kepitkan dia. Dah. Settle. Cantik kan? Cantik. So, macam ni lah. Batang-batang pokok ni, pokok-pokok yang ada menjala ni, kita nak dia lentuh cantik ikut apa yang kita nak kan. So, kepit dulu sikit. Tarik. Letak dekat sini. Kepitkan habis. Dah. Function kan? Function kan? So, naklah tu. So, yang ini kalau korang nak, kau pergi dekat dalam beg kuning tau. Bila korang beli, okay, dia akan dapat macam ni. Okay, tape tool nama dia. So, dia akan datang bagi semula. Dia punya stapler, dia punya tali tape, dia apa semua korang akan dapat. So, insyaAllah, senang sangat-sangat. Kalau korang nak buat pokok ke, nak adjust apa ke, semua boleh. Macam ni, kau tengok dekat belakang ni, aku ada pokok makisa ni. Kan? Aku ada pokok makisa ni. Nampak tak? Buah makisa ni pun dah cantik dah. Cuma aku nak pokok ni, dia ikut aku punya syarat dan peraturan aku. Okay, aku letak kat sini. Kepitkan dia, nampak? Barulah dia ikut kita punya syarat-syarat dia. Nampak? Senang kan kerja kan? Senang. Ini bukan untuk pokok-pokok menjala je tau. Semua pokok-pokok yang korang rasa korang nak dia trim dengan cantik, korang tak payah nak susah-susah, kau pakai ni je. Okay? Sangat-sangat mudah. Okay? Nak trimkan apa semua sekali ni. Ini dia tengah pun cakap, tengah menggalak buah ni. Ini, nanti aku nak tapekan dia ni. Semua nak cantik-cantik macam ni kan. Nak kasih cantik je lah. Kita ni kan, nampak macam ni kan. Ui, lawa ni. Dah nampak dah. So, yang ini, semua aku nak tape biar buah dia semua turun ke bawah. Okay. So, yang ini, aku tinggalkan kat dalam beg kuning. Kalau korang nak tape tool ni, kau pergi kat dalam beg kuning aku. Okay. Garanti puas hati. Harga tak mahal tau. Okay. Tengok betul-betul. Ini, pergi dekat dalam beg kuning. Assalamualaikum.